5 negara yang paling besar di Asia Tenggara. Negara-negara ini mempunyai kawasan yang paling besar di Asia Tenggara. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima, negara yang paling besar di Asia Tenggara. Di tempat yang kelima adalah negara Malaysia. Negara Malaysia mempunyai kawasan seluas 329,960 km persegi dengan populasi seramai 35 juta orang. Negara ini merdeka pada tahun 1957 sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Selepas itu menjadi Malaysia selepas gabungan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Di tempat yang keempat, negara yang paling besar di Asia Tenggara adalah negara Vietnam. Negara Vietnam mempunyai kawasan seluas 331,210 km persegi. Negara ini mempunyai populasi seramai 100 juta orang dan negara ini merdeka pada tahun 1954 setelah mengakhiri Perang Indochina pertama. Di tempat yang ketiga, negara yang paling besar di Asia Tenggara adalah negara Thailand. Negara Thailand mempunyai kawasan seluas 513,115 km persegi. Negara Thailand tidak pernah dijajah oleh mana-mana penjajah dan mempunyai populasi sebesar 71 juta orang. Di tempat yang kedua, negara yang paling besar di Asia Tenggara adalah negara Myanmar yang mempunyai kawasan seluas 676,576 km persegi. Negara Myanmar mempunyai populasi seramai 54 juta orang. Negara ini merdeka pada tahun 1948 setelah diberikan kemerdekaan oleh British. Di tempat pertama, negara yang paling besar di Asia Tenggara adalah negara Indonesia yang mempunyai kawasan seluas 1,904,569 km persegi. Negara Indonesia mempunyai populasi seramai 281 juta orang dan negara ini menang kemerdekaan setelah memenangi Perang Revolusi pada tahun 1949. Kalau korang suka video-video yang berfakta macam ini, jangan lupa follow saya Oktoman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.